Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walbis sekalian. Tan Sri Muhyiddin Yassin sah meletakkan jawatan selaku pengerusi Peringkat Nasional bermula 1 Januari 2026. Namun, beliau masih lagi mengekalkan jawatan beliau selaku Presiden Bersatu. Dan sebagai Presiden Bersatu, saya ingin bertanyakan kepada beliau selaku pemegang jawatan tersebut. Bila lagi hendak mengambil tindakan terhadap 5 orang adun bersatu yang beliau sendiri akui telah menghantarkan SD tanpa pengetahuan dan arahan dari pucuk pimpinan parti. Sebab kalau dulu mereka boleh gantung Wan Faisal, mereka boleh pecat Wan Saiful Wan Jan kerana telah menghantarkan SD tanpa arahan dan pengetahuan parti serta melanggar disiplin parti. Jadi kenapa sekarang ini tak ambil tindakan macam tu pula? Macam lain je kan? Kita intro dulu. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pagi-pagi ini saya bangun tidur dalam keadaan WhatsApp saya berdentum-dentam tak ingat dunia, di mana mereka telah memaklumkan kepada saya bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin telah memaklumkan secara rasmi yang beliau meletakkan jawatan selaku pengerusi Perikatan Nasional berkuat kuasa 1 Januari 2026. Di mana dalam kenyataan beliau, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, antara lain, beliau kenyataan pendek saja. Beliau mengatakan bahawa saya telah membuat keputusan untuk meletakkan jawatan sebagai pengerusi Perikatan Nasional berkuat kuasa mulai 1 Januari 2026. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua kepimpinan PN yang telah memberikan sepenuh sokongan kepada saya selama saya memimpin PN sejak penubuhannya 5 tahun lalu. Saya mengucapkan selamat maju jaya kepada semua barisan kepimpinan PN dan parti-parti anggotanya. Jadi secara asasnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, peletakan jawatan Muhyiddin ini merupakan satu tindakan yang bagi saya merupakan tindakan berjiwa besar. Apatah lagi sekarang ini beliau dihujani dengan pelbagai kritikan. Kemuncaknya hasil daripada krisis polis yang baru saja berlaku minggu lepas. Jadi saya pun ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada Tan Sri Muhyiddin dan semoga beliau dapat lebih berehat. Nak jadi ketua ni bukan senang. Apatah lagi Tan Sri Muhyiddin ini merupakan seorang cancer survivor. Jadi untuk seseorang yang pernah mempunyai rekod penyakit yang agak berat seperti beliau, memang tidak wajar beliau ini dikenakan dengan pelbagai stres yang tidak sepatutnya. Jadi apa-apa pun terima kasih kepada Tan Sri Muhyiddin. Beliau bukan tak ada jasa. Di bawah kepimpinan beliau lah menyaksikan Peringkat Nasional memenangi sampai 74 kerusi defy all odds. Dan juga kita masih mengenangkan jasa beliau sebagai Perdana Menteri yang pada peringkat awalnya merupakan Perdana Menteri yang sangat disenangi oleh rakyat ketika COVID-19. Cuma perkara-perkara yang berlaku pada tahun 2021 itu yang menyebabkan macam keadaan agak tunggal terbalik kan. Tetapi we need to give credit where it's due. Di mana kita semua akui ketika awal-awal COVID-19, Tan Sri Muhyiddin telah menjalankan tugas beliau dengan impeccable, dengan bagus sekali. Jadi kita kena hormat pada itu. Tetapi walaupun kenyataan Tan Sri Muhyiddin itu agak pendek sebenarnya, ada pula yang bawa cerita yang panjang-panjang, cerita yang berbalik-balik dan sebagainya kan. Macam sahabat saya Tun Faisal ini. Beliau sahabat saya. Anda pun tahu, saya pun adalah beberapa kali buat video dengan beliau dan sebagainya. Beliau ni saya perhatikan cukup suka petik benda-benda propaganda. Macam contoh Suara TV ini kan, yang membawa naratif konon-kononnya, ada sumber dalaman kata Muhyiddin sebenarnya kecewa dengan PAS kerana PAS telah bersikap mengambil pendekatan konfrontasi dengan istana. Kerana itulah Muhyiddin meletakkan jawatan sebagainya. Wahai Tun Faisal, anda ini Ketua Penerangan Bersatu. Ya, Ketua Penerangan. Bukan Ketua Propaganda. Jadi bila anda ini Ketua Penerangan, makanya anda kenalah ambil sumber-sumber yang berfakta. Sumber-sumber yang reputable. Bukan sumber-sumber propaganda seperti ini. Kalau anda pergi kongsi benda-benda propaganda, anda kongsi benda-benda dalaman yang tak ada bukti yang sahih pun kalau ikutkan. Dan apa bezanya anda dengan Saitro? Anda Ketua Penerangan Tun Faisal, bukannya Saitro. So, bila anda Ketua Penerangan, anda ada kedudukan. Anda ada jawatan. Anda ada satu, tanggungjawab dan amanah yang besar yang anda kena pegang. Jadi, anda kena bertanggungjawab. Anda tak boleh sekadar kongsi artikel daripada sumber yang tak apa-apa, yang kita pun tak tahu sejauh mana kebenarannya, and then kemudian anda pergi buat tanda soalan dan sebagainya kan.
Anda ketua penerangan. Kalau anda ni level macam saya sebagai seorang pemain media, tu ni cerita. Kalau anda ni macam level Saitro, contohnya macam Wan Hadi ke Harun ke apa-apa ke pun lain cerita. Anda lagi sekali saya sebutkan ketua penerangan. Sepatutnya anda ini lebih bijak dari ini. Anda kena lebih cerdik, anda kena lebih bertanggungjawab. Unless lah kalau memang betul Tan Sri Muhyiddin ada keluarkan kenyataan itu, dan bolehlah anda kongsikan. Ini tidak. Bila anda kongsikan daripada sumber propaganda, ini menunjukkan bahawa anda ini pun mudah-mudah saja termakan dengan propaganda. Bagaimana mungkin anda hendak menjadi ketua penerangan kalau anda sendiri pun merupakan seorang yang mudah termakan dengan propaganda seperti ini? Saya faham. Anda cuba hendak mempertahankan pimpinan anda. Itu biasa. Tetapi, kalau benda tu tak diceritakan dengan jelas oleh Tan Sri Muhyiddin, anda jangan bawa propaganda. Anda ini ketua penerangan. Ketua penerangan kena bercerita berlandaskan pada fakta, bukan bawa propaganda. Sebab sekarang tindakan anda ini tidak membantu apa-apa. Kena faham, akar umbi PAS dan seluruh ahli PAS tengah bengang dengan tindakan Bersatu yang kelihatannya merestui 5 orang aduan mereka bagi SD dan juga hantar calon nama untuk MB. PAS masih bengang. Tolak tepilah, ini arahan istana ke apa-apa ke, kita tolak tepi yang tu dulu. Sekarang ahli-ahli PAS tengah bengang dengan Bersatu. Dan sepatutnya sebagai ketua penerangan, anda kena ambil pendekatan untuk memadamkan api. Dengan cara jangan keluarkan kenyataan yang menyakitkan hati. Cukup sekadar permohonan maaf ke apa-apa ke, settle dah, tak ada masalah pun. PAS ni bukannya kemaruk sangat jawatan kalau ikutkan. Tetapi dengan cara anda, di saat orang PAS tengah bengang, tiba-tiba anda keluarkan kenyataan, wala tafarraku, janganlah berpecah belah sebagainya. Masa engkau pergi benarkan kau punya adu-adu tu, hantar calon nama lah, hantar SD nak jatuhkan kerajaan negeri PAS dan sebagainya kan. Yang itu kau tak fikir pula wala tafaraku. Nampak? So, apa matlamat anda sebenarnya, Tuan Faisal? Adakah anda ini ketua penerangan atau ketua propaganda? Kalau anda nak jadi ketua propaganda, senang. Letak jawatan sebagai ketua penerangan, bagi penerangan dekat orang lain, anda jadilah chief de mission ataupun chief of war untuk Bersatu untuk PRU16 nanti. Ataupun dia sekarang pun jadi chief of war. Anda jadi macam Lokman Nur Adam. Jadi orang kata apa, geng-geng propaganda sebagainya. Kan? Ataupun at least jadi macam si Baba Gomo yang awal-awal ngaku dia itu merupakan orang propaganda. So tak payah nak bawa perangai propaganda dalam jawatan penerangan. Tu yang Syafiq Halim bengang kau masalahnya. Tapi kan kau cakap lebih-lebih, kata pula Syafiq itu ini, Syafiq itu sebagainya kan. Kita tak adalah sokong siapa pun hal ini. Tapi bila dia amati balik, macam betul pula kata Syafiq. Macam, yelah, lebih sudut rekuah masalahnya. Minta maaf lah terpaksa kritik terbuka macam ni. Anda sahabat saya Tuan Faisal, tapi yelah, cara anda tu tak sesuai lah. Sangat tak sesuai selaku ketua penerangan yang sepatutnya menjadi lidah rasmi parti. Apa yang anda cakap, apa yang anda tulis akan jadi lidah rasmi parti tahu, sebab anda ketua penerangan. Tapi itulah, mungkin anda terbawa-bawa zaman anda jadi propagandis ketika zaman Najib dulu, saya pun tak pasti masalahnya kan. Tapi itulah, berbalik pada kisah Tan Sri Muhyiddin meletakkan jawatan selaku pengerusi PN. Sekarang beliau hanya meletakkan jawatan selaku pengerusi PN. Beliau masih lagi Presiden Bersatu. So, ada dua persoalan. Persoalan pertama, siapakah yang bakal ganti Muhyiddin selaku pengerusi Perikatan Nasional? Kalau ikutkan Ustaz Lee, mungkin dah tiba masanya untuk berikan PAS tampuk pentadbiran dan juga ketua kepada Perikatan Nasional. After all, betul lah. PAS ialah parti yang paling majoriti dan selama ini pun PAS banyak mengalah dah. Jawatan ketua pembangkang diberikan kepada Bersatu. Calon Perdana Menteri dulu pun diberikan kepada Bersatu. Banyak lagi lah. Padahal kalau ikutkan, PAS yang buat semua kerja. PAS yang hantar jentera. PAS yang buat itu, buat ini sebagainya kan. Even ketika Bersatu tengah tak ada dana sekarang ni pun, memang dana pun ada datang dari PAS juga. Bahkan kalau ikutkan negeri, orang PAS, pemuda PAS, sudi dipinjamkan kepada Bersatu sampai jadi ahli Bersatu. Dan sekarang bila kalah dekat negeri, dia kekal jadi ahli Bersatu. Padahal dia tu PAS totok. PAS born and bred. Belah tangan keluar PAS tak ingat dunia. Tapi terpaksa jadi ahli Bersatu sebab apa? Dipinjamkan dan sudahnya kekal kat situ je. Jadi PAS ini bukanlah kita cerita apa. Bersatu pun ada juga berkorban. Bukan tak ada. Kita faham. Cumanya, yelah, kena umpamalah sikit masalah PAS ni kalau ikutkan. Tapi itulah. Sekarang ini, siapa yang bakal jadi ketua PN, benda itu akan dibincangkan kemudian. Saya yakin Majlis Pimpinan PN akan bincang tentang perkara ini. Dan saya setuju dengan Ustaz Lee. Tak semestinya Tuan Guru Hajadi. Tuan Guru Hajadi pun saya rasa dia tak nak memimpin dah. Mungkin dia penasihat je lah kot. Cumanya mungkin tu boleh berikan pada orang lain yang mungkin selepas ini akan dijadikan sebagai poster boy untuk berhadapan dengan PRU yang ke-16 dan sebagainya. Tak apa dah, kita nantikan siapakah yang bakal next selaku pengurusi PN selepas ini.
Tapi dalam masa yang sama juga, tuan-tuan sekalian, Muhyiddin masih lagi merupakan Presiden Bersatu. Jadi memandangkan beliau ini masih Presiden Bersatu, maka beliau masih lagi mempunyai kuasa ke atas Bersatu. Maka saya nak tanya kepada Tan Sri Muhyiddin dan juga kepada Jawatankuasa Disiplin Bersatu, bila anda nak ambil tindakan terhadap 5 orang adun polis itu, termasuklah MB sekarang, kerana mereka telah menghantarkan SD tanpa arahan dan pengetahuan pucuk pimpinan Bersatu. Yang ini Muhyiddin sebut Muhyiddin setuju segi tindakan mereka itu tidak merupakan arahan, bukan arahan di Bersatu dan tanpa pengetahuan di Bersatu itu sendiri. Maknanya mereka telah membuat keputusan sendiri-sendiri untuk menghantarkan SD kepada Raja Perlis sampai runtuhnya kerajaan negeri Perlis itu. Dan ini memberikan sesuatu, melakukan sesuatu tanpa arahan parti sebagainya, dan satu benda yang boleh berikan impak kepada parti serta kerajaan yang diterajui negara parti itu merupakan satu kesalahan, betul tak? Dan saya perlu ingatkan, Bersatu juga telah bertindak menggantung keahlian dan juga memecat ahli-ahlinya, even pimpinannya pun, kerana telah menghantarkan SD tanpa kebenaran, arahan dan juga pengetahuan parti. Ingat tak, dalam beberapa bulan lepas, beberapa ahli Bersatu telah menghantarkan SD untuk dikatakan menuntut agar Tan Sri Muhyiddin Yassin meletakkan jawatan selaku Presiden Bersatu. Yang kemudian disangkal oleh Wan Saiful Wan Jan, dia kata ini sekadar SD untuk menuntut Muhyiddin menjawab beberapa persoalan itu saja kan. Jadi, sekarang ini mereka dah hantar SD tersebut dan tindakan telah diambil kerana mereka telah menghantarkan SD tanpa arahan dan kebenaran parti. Sekaligus dikatakan melanggar tata tertib parti. So, apa jadi? Wan Saiful Wan Jan telah dipecat dan 5 daripadanya termasuklah Muhammad Faisal, si jargon kan, telah digantung oleh Bersatu. Jadi anda kata kalau Bersatu boleh ambil tindakan ke atas mereka itu kerana telah menghantarkan SD tanpa kebenaran dan juga arahan serta melanggar tata tertib Bersatu, dan bila lagi Bersatu nak ambil tindakan untuk mengambil tindakan tata tertib ke atas 5 orang adu Bersatu yang telah menghantarkan SD juga tanpa kebenaran dan arahan daripada pucuk pimpinan Bersatu itu. SD juga kan, tanpa arahan juga kan, tanpa kebenaran juga kan. So, takkan ada double standard layan ikut. Mana boleh macam tu. Pelaksanaan undang-undang itu mestilah adil dan dilihat adil. Anda kata kalau dalam dua situasi ini pun kamu tidak mampu untuk berlaku adil, dan macam mana kamu hendak berlaku adil selaku parti pemerintah nanti? Nampak tak dekat situ? Tapi itulah. Sekarang ini Tan Sri Muhyiddin telah pun letakkan jawatan dan kita nantikan siapakah yang bakal menerajui Perikatan Nasional selepas ini dan adakah hubungan antara PAS dan Bersatu dapat dipulihkan kembali. Tetapi itulah yang paling utama sekali tuan-tuan dan sekalian, ialah kita ini, saya suka dengan kata-kata ini Amas malam. Kalaulah kawan itu tengah lemas, kita patut bantu kawan tersebut. Janganlah kita bantai nak ambil kesempatan dan sebagainya. Soal isu dalaman PAS Perlis, yang itu saya tak nak campur. Sekarang dua-dua pihak, baik yang menyokong tindakan PAS Perlis dan juga mereka yang marah tindakan PAS Perlis itu pun, kedua-duanya ada hubungi saya, berceritakan their side of the story. Yang ini saya tak nak ambil mana-mana side. Tak kira side belah sana, side belah sini, saya tak nak ambil mana side. Sebab bagi saya, side saya mudah. Kalau kau ada problem sekalipun, kan, benda ni kena balik kepada pimpinan. Itu saja. Anda kata kalau kau tak balik kepada pimpinan dan kau ambil tindakan sendiri sebagainya, dan apa guna kau jadi sebagai berjemaah? Betul atau tidak? Itu pandangan saya lah. Mudah saja. Kalau rasa-rasanya tak boleh nak hidup dalam berjemaah, keluar jemaah. Kalau anda kata kalau kau nak ambil tindakan sendiri, kau tak nak tunggu mana-mana arahan ke apa-apa ke, dan pada-pada kau lah. Itu saja pun. Soal masalah lawan, kita dah cakap tapi mereka tak dengar sebagainya. Then you need to speak louder lah. Dan kepada mereka yang berada dekat kepimpinan pusat pun sama, kena dengar jugalah. Janganlah buat diam je, janganlah buat tak reti, buat ketegak je kan. Jangan kau duduk susun langkah sana, langkah sini, semua everything. Sampai pandangan akar umbi pun korang tak buat tak reti masalahnya. Kan? Dan kepada mereka yang dikatakan mengelilingi Tok Guru Hajadi pun sama juga. Kena sama-sama lah dengar. Kena benarkanlah benda di luar tu masuk ke Tok Guru Hajadi juga. Janganlah korang pergi blok Tok Guru Hajadi, macam sampai Tok Guru Hajadi pun tak dapat naratif yang sebenarnya ataupun naratif dari pelbagai pihak. Tak cantik macam tu. Kita kata Muhyiddin problematik sebab circle beliau. So takkan kita nak kata Tok Guru Hajadi pun tak dapat apa-apa umat kerana circle beliau juga. Tak cantik macam tu kan. Jadi benda dalaman ini selesaikan dalaman, tak ada masalah, suka tinggal kat situ. Cumanya sekarang ini yang paling utama ialah isu Perlis memang telah memungkinkan hampir semuanya ini berlaku. Jadi kita kena ambil sama-sama semua pengajaran yang ada. Sebab rakyat memerhati. Rakyat dah menyampah dengan Madani. Rakyat dah tak suka dengan gabungan PKR-DAP dengan Parti Amanah ini. Tetapi andai kata kalau Perikatan Nasional pun tunggang terbalik macam ni,
Kalau Perikatan Nasional pun masih berantakan macam ni, kalau PAS dengan Bersatu pun masih tak dapat nak cari satu solusi yang betul-betul bagus, terutamanya Bersatu boleh tolong tak berhenti bermasalah. Sebab selama ini masalah datang korang masalahnya. Kan? 6 orang MP melompat sokong Anwar. Siapa? Korang punya juga. And then Nenggiri punya hal. Sampai rembat parti kawan punya hal. Punya member. Siapa punya hal? Engkau punya hal juga. Tengok-tengok kalah. Polis, saya punya perangai. Engkau punya perangai juga kan? Jadi itulah. Kalau korang boleh berhenti buat perangai dan boleh pergi ke meja rundingan, then okeylah. Tapi itulah. Kita nak cakap lebih susah. Dia ni kadang-kadangnya, parti-parti politik ni, tak kira parti apa pun, ego dia lain macam. Itu masalah je. Bila tak boleh lupakan ego, tu yang tukar terbalik jadinya. Rakyat ke bawah ni mati tau. Kau jangan main. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?